Masuklah bang. Tak apalah. I tengok-tengok dulu. Masuklah bang. 2 campur 1 ni. Berapa? Tak apalah. Saya tengok bilik sebelah. Allah, ada kecil pula. Dah tukar? I rasa tak adalah bang. You bagi je lah 100 tu. Tadi kata 60 je. Alah, kan abang tak ada tukar. 110 okey lah. Tak boleh, tak boleh. Aku nak buat tambang cap. Betul, I tak ada duit tukar. Kau pergi tanya ni kawan-kawan kat bilik sebelah kau tu. Mesti dia orang ada tu. Alah, relax lah abang ni. Takkan nak tukar juga. Cepatlah. Aku nak kejar cap lagi ni. Kan kena double charge pula. Abang ni kan kedekut betul tau. 100 pun nak pergi dengan orang. Cepat. Tak payah tukar Tak boleh lah. Nak ke tak? Takkan semua orang kat kecil ke? Tak logik langsung lah. Nak minta tukar kenapa pula ni? 100 tu pun nak kedekut ke? Tak, kondom pun kita yang sebelah. Kondom tu masuk dalam package. Package? Takkan aku nak bawa kot. Kalau aku bawa, kau orang kena bagi aku diskaun tau. Diskaun boy. Kedekutnya dia ni. Bukan kedekut. Aku nak buat taman teksi duit tu. Orang tahu je lah teksi sekarang ni mahal nak mampus. Kalau kita tahan belum tentu lagi nak ambil penumpang tu. Betul cakap dia tu tau. Hari tu kan I tunggu teksi sampai 5 teksi, 1 pun tak berhenti. Lepas tu I pakai bukan main seksi lagi tau. Dia buat kita nampak aja. Kalau kat Singapura tu, senang je nak naik teksi. Ni, kat sana tu pun makanan lagi murah. Di KL ni. Iyalah. Kat sini, kalau kat makan kedai biasa tu, kau tak ada RM10 ni. Jangan mimpilah kau nak lepas makan. Memang. Kedai mamak pun cakap darah tau. Masak pun cincai je. I pun sekarang dah malas lah nak makan dekat kopitiam tu. Kau bayangkan nasi lemak tu sampai RM10. Sekarang ni semua mahal lah. Makanan mahal, itu mahal, ini mahal. Gaji je yang tak nak naik. Kena orang betul lah. Tapi kan, harga kita orang je kan yang maintain daripada dulu. Alah, korang pun sama lah. Dulu lagi murah. Tu zaman bila pula? Zaman kau masih kat sekolah lagi kan? Kita orang ni tak macam stok zaman Tok Kaduk lah. Itulah, tengoklah baik-baik. Body kita semua solid tau. You beli 1, you dapat 1 free. 50% off lah kira. Tengok. 20 ni. Tengok. Tak. Ni cukup lah 40 ni. Nanti duit kau minta kat dia. Iyalah. RM10 tu bagi aku balik. Makan esok. Minta RM5 Kejap. Balik dulu. Esok kalau I datang lagi, you free tak? Apa? You nak datang? Besok, kalau you nak datang, you bawa dia kecil dengan kondom you sendiri. Faham tak?